Baru-baru ni ada kenyataan ada kenyataan daripada seseorang, daripada saudara Iswadi yang mengatakan dia announce Ustaz Wan G sudah keluar daripada sebuah parti politik ni. Kami tak ada lah nak tanya sama ada betul ke tak, tapi bergantung pada Ustaz. Kalau Ustaz nak buat pengumuman secara eksklusif kat sini pun boleh, tak ada masalah. Cuma soalan dia, bagaimana Ustaz Wan G dengan politik sekarang? Adakah memang sudah tak bersama lagi dengan politik, dah tak berminat dengan politik, ataupun ada plan nak tubuh parti baru ke Ustaz? Cuma bila bangkit soal parti politik, ialah memang mungkin secara latar sejarahnya balik daripada Al-Azhar terlibat dengan parti politik secara langsung. Okay. Balik Azhar tahun 2004, 2005 tu dah terlibat. 2006 pun dah pegang jawatan dah. Okay. Jawatannya dalam Parti Islam Malaysia PAS. Okay. Ketua Ulama Pelapis Dewan Ulama PAS Negeri Selangor. Tu jawatan dia. Alright. Lepas tu dalam masa sama jadi fellow kajian, timbalan fellow kajian Majlis Syura Ulama PAS bawah Allahyarham Tok Guru Ni Aziz. Secara langsung lah kan. Lepas tu 2008 ada berlaku sejarah politik berubah di Selangor kan. Okay. PAS dah masuk kerajaan. Lepas tu hubungan Ana secara peribadi dengan PKR ni makin rapat. Kan? Sebab dah gabung kerajaan kan. Okay. Sebelum tu mungkin berasingan antara parti PAS dengan PKR kan. Okay, yeah. Lepas tu bila baik dengan kawan-kawan dalam PKR ni, itu yang membawa kepada nak masuk kepada PKR, Parti Keadilan Rakyat. Mungkin 2-3 faktor. Antaranya adalah sebenarnya pada masa tu mungkin ramai ingat kot, Ana ada buat satu program Lepak Makassib. Ya, betul. Yang tu antara yang common lah. Mungkin nama Anas tak panas di situ lah kot. Sebab wacana-wacana dia agak keras juga sebenarnya kan. Sampai di situ tu Ana dituduh sebagai penganut Islam liberal. Okay. Ada orang tuduh ni Islam liberal ni, kata. Dia sebenarnya bukan kita menganuti, tetapi ada orang-orang geng-geng yang liberal ni suka berdampingan kita dan kita jemput dalam program kita, dan wacana kita pada masa tu open. Okay. Jadi bila rapat-rapat dapat label. Berjangkit label tu lah. Sama-sama dapat label. Fikrahnya ada. Badan ada kan. Okay. Kita kita nak jumpa orang, kita nak dengar pandangan dia. Itu asal dia. Lepas tu kita kadang ada yang kita boleh bagi jawapan, tapi bukan semua kita boleh bagi jawapan. Sebab ilmu kita ni terbatas. Ada benda kita tahu, ada benda kita tak tahu. Ada benda yang kita sempat fikir, ada benda kita tak sempat nak fikir kan. Jadi disebabkan ada part-part yang kita tak boleh nak jawab, tambahan pula kita pula dah berbias kepada parti politik yang berbeza dengan parti politik yang kita pegang asal. Itu serangan tu kuat. Alas sekali dekat label kan. Jadi kuasa Tuhan, politik 2015 Allahyarham Tok Guru Ni Abdul Aziz meninggal dunia. Kan, kita ni jujurlah cakap, Ana ni orang yang amat dekat dengan fikrah Allahyarham Tok Guru Ni Abdul Aziz. Sehingga kan belajar ke Pakistan tu pun sebab nak tiru Tok Guru Ni Aziz. Kan, tu yang boleh belajar di Pakistan. Lepas pada Pakistan tu pula pergi belajar dekat Mesir, sebab Allahyarham Tok Guru Ni Aziz belajar di Mesir. Lepas tu sambung master dan PhD. Masa awak master tu pun memang kuasa Tuhan dia semangat sangat awak master tu, kerana pensyarah tu adalah menantu Tok Guru Ni Aziz. Allah. Dia memang dekat dengan family Tok Guru. Inspirasi tu memang sangat-sangat cukup dekat. Lah. Sebab tu kalau orang tanya fikrah politik Ana ni adalah Tok Guru Ni Aziz. Jadi kita 2015 tu, kalau tengok sebelum tu dah ada tokoh-tokoh dah ajak masuk PKR. Antaranya PMX ni lah. Masa tu lah. Anwar Ibrahim pun dia kata masuk, kita kata tak kot. Tapi hati kecil selalu cakap sayang Tok Guru Ni Aziz. Sayang kan, kita sayang Tok Guru kan. Lepas tu anak dia sendirilah, Nurul Izzah Anwar. Dia pun ajak, kita tak kot. Masa Allahyarham Tok Guru ni masih hidup. Nid Nazmi main jumpa. Kita pun tak kot. Rafizi masa tu. Rafizi ajak, kita tak kot. Sebab ni semua kawan. Kami berkawan. Kawan, beza parti tapi kawan. Macam tu lah. Tapi bila Allahyarham Tok Guru Nazim meninggal tu, mari ajak, masuk lah. Dah reason tu dah tak ada lah. Sebab kita ni dalam PAS ni, semangat kita adalah fikrah kita Tok Guru Ni Aziz. Tu segi jiwa lah. Sebab kenapa kalau orang tanya soalan tu, sebab Ana ni adalah orang daripada kecil kenal agama melalui Tok Guru Ni Aziz. Kita kenal agama melalui dia. Boleh nak mengaji pondok,
memang permulaan tu kita ni orang duduk Sungai Buloh. Memang asal Kelantan tapi duduk Sungai Buloh daripada kecil kan. Kita ada masalah pendidikan. Masa kita kecil dulu kita tak pandai belajar. Bila tak pandai belajar, ni orang dulu lazimnya tak pandai belajar cari pondok Pondok kita pun masuk pondok Dari pondok tu kenal satu pendekatan agama yang menarik. Allahyarham Tok Guna Aziz ni. Dia lekat. Yang tu daripada pondok pergi ke Pakistan. Lepas tu memang pergi ke Pakistan pun aliran Deobandi. Sebab Allahyarham Tok Guna Aziz ni belajar India dan Pakistan aliran Deobandi. Kita pilih, memang pilih sengaja. Kan? Yang tu kalau segi fikrah politik. Okey, masuk keadilan. Cuma masuk keadilan ni rasa hidup terlalu banyak ditekan. Banyak ditekan. Tambahan pula PKR ni dia bukan parti yang ada semangat agama yang kuat. Yang betul-betul parti yang ada semangat agama yang kuat ni PAS. Sebab nama ni parti Islam. Jadi mengajak agama, berkongsi maklumat ilmu agama yang tu kuat dalam PAS. Dalam PKR ni kurang. Sebab PKR ni betul-betul parti yang nak main politik. Dia memang parti politik pun. Kalau PAS ni dia ada dua, satu politik, satu jadi tarbiyah. Islam ni kan? Dia ada macam tu konsep dia. PKR tak ada macam tu. Jadi bila kita masuk PKR, kita duduk jujurlah 10 tahun lah. 10 tahun lama. Bertahan tu 10 tahun lah. Duduk dalam PKR ni kita rasa macam ada satu kekosongan. Tapi kita sabar dengan kekosongan itu. Kan? Jadi kita sabar-sabar sampai satu ketika rasa cukup kot. Cukup kot. Dah tak boleh sabar lah maksudnya. Sebab kita bahasa mudahnya Anas selalu cakap, kita ni orang tarbiyah dalam PAS dulu. Kita ni orang pegang lajnah tarbiyah. Kan, kita jaga tarbiyah. Kita ni orang usrah. Kita ni orang mukhayyam. Kita ni orang bentang ketah kerja. Kan, tiba-tiba benda tu tak berlaku dan kekosongan tu berlaku 10 tahun. Allahu Akbar. Boleh faham? Merana lama kan. Lama tahan. Lepas tu bila datang tahun baru tu kita kata, kita buat pengumuman lah. 1 hari bulan Januari bukan sebagai ahli PKR dah. Itu yang tulis kat Facebook. Lepas tu sebenarnya menyatakan hasrat azam tahun baru. Tetapi pada pagi tu hantar dah email kepada SU Agong Keadilan untuk nak isytihar keluar parti. Untuk bukan nak isytihar, memohon rasmi keluar. Permohonan rasmi. Dan tak bising. Diam kan. Cumanya 3 hari bulan Iswadi tu kan. Iswadi ni kawan baik kan. Anda ni tak ada masalah bab kawan walaupun beza parti. Sebab Anda selalu cakap dengan kawan, kita beza parti tapi jangan putus ukhuwah. Persaudaraan kita jangan putus. Mahal tu. Kejadian tu. Kita pun cakap ramai dah dekat Keadilan cakap macam tu. Kawan-kawan PAS pun kita cakap macam tu kan. Sebab ada kawan-kawan PAS ni okey bersekarang. Daripada dulu bersekarang kawan ada. Macam menantu Tok Guru Haji Abdul Hadi Awang, Ustaz Zahrudin Muhammad. Sampai sekarang kawan. Padahal dia PAS, dia ada jawatan. Kan? Itu kawan, tak ada masalah. Cuma tak expose lah sebab takut jadi gaduh lah apa kan. Orang ni dia nak kata macam-macam kan. Jadi bila kita pegang prinsip tu, macam Iswadi, mungkin dia ada polemik politik antara dia dengan Nurul Izzah. Contoh yang kita pula baik dengan Nurul Izzah. Tapi walaupun itu masalah Iswadi dengan Nurul Izzah, tapi itu bukan masalah saya dengan Nurul Izzah. Dan bukan itu masalah saya dengan Iswadi pula. Prinsip simple. Kalau kau ada masalah dengan dia, kau selesai dengan dia, jangan libatkan aku. Macam tu je kan. Jadi Iswadi ni dia telefon pada 3 Januari tu. Dia kata, aku nak keluar parti Ustaz. Nak keluar? Nak keluar dah. Dia kata, bila kata setiap bulan tak surat siap dah. Oh ya ke? Itu yang dia tulis dalam Facebook. Facebook tu wartawan telefon lah. Biasa. Wartawan telefon ni, tak tahulah kenapa wartawan ambil tajuk kita keluar parti ni. Tapi bila telefon tu kita cakap jujur lah. Dia kata bukan nak bergaduh, kita ni umur makin meningkat kan. Bila duduk dalam parti politik, musuh makin ramai kan. Ada kawan-kawan yang kita dulu berkawan berjauhan kerana faktor parti politik je. Mengurangkan musuh dengan faktor umur yang meningkat. Itu asal dia.